Assalamualaikum. Ini Mak Ti nak share resepi koleh kacang. Mak Ti cari resepi Google kot ni. Lepas tu kita ejah-ejah sikit lah ikut selera kita. Mula-mula kita nak buat tahi minyak tu dulu. Ni guna santan pekat ni. Lepas tu bubuh garam sikit. Sikit je hujung-hujung sudu tu je. Lepas tu kita masaklah santan tu, sapalah dia keluar minyak. Masak kalau banyak lambat lah, tapi ni Mak Ti buat sikit je untuk buat koleh kacang ni je. Mak Ti buat 200 gram je tu. Sekejap je, tak lama pun. Jangan tinggal lah, kucah semua. Bila dia kuning gitu, angkat, bolehlah minyak dia tu. Kita bubuh tepi, kita buat koleh kacang tu pula. Mak Ti guna nisang original Terengganu tu 2 keping. Lepas tu bubuh air 150 mililiter. Lepas tu bubuh daun pandan. Bubuh daun pandan tu nak suruh wangi. Masaklah dulu biar dia cair gitu. Okey. Lepas cair tu, kita boleh buang lah daun pandan tu. Sejak gitu. Lepas tu kita biar sejuk sikit lah sebab kita nak bubuh tepung. Tepung kacang hijau tu. Kita tambah air 550 ml. Dia lebih kurang pun tak apa sebenarnya. Sebab kita nak masak, kalau nak dia keras, dia masak lama sikit. Lepas tu tambah pula santan 200 gram. Lepas tu guna tepung kacang hijau ni. Ni hot goreng dah. Kalau hot dog goreng gitu, kita kena sangai dulu. Guna 1 cawan dalam 200 gram. Lepas tu kucahlah, letak minyak sikit. Letak minyak hak kita masak tadi tu, letak dalam 3 sudu. Minyak kelapa lah ni. Hak kita masak tadi kan, minyak tu bubuh dalam 3 sudu. Lepas tu bubuh garam sikit, nak suruh dia lemak-lemak tu. Lepas tu kucah sapalah dia masak. Dia bunyi pop-pop gitu, netuk-netuk gitu. Dia licin molek tu, boleh lah tu. Kalau guna nisang biasa, boleh tambah dengan gula perang ataupun gula putih pun boleh. Tapi sebab Mak Ti guna nisang hak original tu, dia manis dah. Jadi ikut selera lah. Kalau suka manis, boleh tambah banyak, tambah gula sikit lah. Mak Ti rasa okey dah gitu. Lepas tu kucah sampai masak tu, boleh letak dalam bekas biar dia kilap molek, dia netuk tu. Masaklah. Bila bubuh dalam bekas tu, kita taburlah dengan tahi minyak kita buat tadi tu. Dia tahi minyak dia panggil. Dia bau, dia wangi. Sedap lah ni kuih lama-lama. Biar tunggu dia sejuk dulu, barulah boleh potong. Kalau panas-panas dia lembek kan, dia tak boleh nak potong lagi. Tunggu dia sejuk dulu, sabar dalam setengah jam ke gitu lebih kurang. Lepas tu angkat. Dia pun lembek-lembek lagi. Tapi tak sabar dah nak tengok ni. Lepas tu angkat lah. Boleh buat minum-minum petang. Kalau selesai awak nak buat high tea ke. Allah, sedap. Selamat mencuba.